RM100 juga satu yang kita perlu akui meningkat keupayaan mungkin import kita akan dapat dikurangkan perbelanjaan dia kerana currency is very strong. Cuma saya ingin bertanya kepada yang berhormat dari segi data ni, sedap kalau kita melihat dari segi data yang telah diumumkan, tapi on the ground Datuk Speaker berlainan. Kalau kita lihat dari segi sumber pekerjaan downstream, saya tahu banyak kerajaan persekutuan membantu inisiatif, bantuan peruntukan diberikan, berbagai inisiatif. Tapi on the ground ni, downstream is one of the poorest area. Kita tak dapat memanfaatkan. Bayangkan macam contoh kelapa sawit, kita merupakan satu tempat mengeluarkan kelapa sawit yang terbesar di negara kita. But when you go to downstream, tidak banyak manfaat yang diperolehi. Soalannya Hormat. Jadi soalan dia itu yang saya nyatakan downstream. Ya, adakah pihak kerajaan pusat peruntukan yang begitu besar, di samping itu downstream juga digalakkan supaya minyak, kelapa sawit dan berbagai contohnya macam minyak dan gas. Can we encourage dengan izin, this sector to be supaya penghijraan anak-anak daripada Sabah ke Semenanjung paling banyak, hampir 200 ribu lebih. Ya, oleh kenapa? Fakta dia, bukan data dia. Peluang pekerjaan tak diperolehi, kemungkinan kalau peluang pekerjaan diperolehi Sabah, gajinya berbanding taklah begitu lumayan sangat. Yang keduanya saya juga ingin bertanya, tapi mungkin ini lain daripada apa yang di peranan kementerian. Cuma saya berharap agar faktor dari segi cukai pun, kerana SME juga berhadapan dengan berbagai masalah di peringkat negeri. Invoice yang ada, cukai yang ada, dan di samping itu kita faham perbincangan, perbahasan tentang cukai ini. Supaya saya cadangkan kerajaan apa yang telah dipungut, yang dijanjikan bagilah untuk tidak membebankan mereka. Kerana dengan cukai itu dapat dipulangkan, kita yakin peluang pekerjaan, we retain the jobs opportunity for those people, dan mungkin syarikat tidak akan tutup, Datuk Speaker. Jadi dua perkara yang saya tanya. Terima kasih banyak. Jemput Timbalan Menteri.